Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan sesi kuliah subuh kita setiap Jumaat minggu yang keempat. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada pagi ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sebutkan sebulan lepas, kuliah kita ni kuliah tafsir. Kitab Tafsir Amrul Athir jilid yang ke-30. Jadi bila masuk bulan Ramadan, kita hari ini masuk ke hari yang ke-9. Masih di 10 yang pertama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka kita bercakap tentang Ramadan dan juga puasa. Tetapi masih menggunakan Quran, dan kita akan tafsirkan ayat-ayat Quran juga, sebab memang kuliah kita kuliah tafsir, cuma tukar ayat saja. Tukar ayat dan tukar juzuk. Kita baca juzuk 30, hari ini kita baca juzuk 2. Yang juzuk 30 kita ada kitab, juzuk 2 kita tak ada kitab, cuma kita ada Quran. So, orang Bali sebut so tu nak buat kesimpulan. Oh, ada faedah ni. Ingat balik Muhammad tua ni. Tuan-tuan buka Quran. Buka handphone sendiri ya. Ambil berkat tengok Quran sama. Bulan-bulan puasa ni pahala banyak. Nah, buka handphone tuan-tuan, pergi Quran digital tuan-tuan, pergi juzuk yang kedua, cari ayat 183. Muka surat 28. Nah, pergi muka surat 28 ayat 183, kita akan baca ayat tu pagi ni sebagai tafsir juga. Tapi berkaitan dengan Ramadan dan juga puasa. Fazih, tak boleh buka? Adi tolong buka tak, Adi? Oh, tak bau hak. Oh, tak bawa ambil Quran. Okey, nak buka juzuk kedua. Handphone kita duk baca semua dah Quran ni. Baik, kita akan pergi ayat 183 surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Padan ada 2-3 ayat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini satu seruan, satu panggilan. Arab panggil an-nida'u. Satu seruan, satu panggilan khusus untuk orang-orang beriman, lelaki dan perempuan sama. Jadi bila kita termasuk golongan beriman, lelaki dan perempuan, maka kita nak kena dengar. Bila sebut ya ayyuhallazina amanu, jangan sembang. Ya ayyuhallazina amanu, jangan tidur. Allah panggil tu. Mak kita panggil tak apalah kita nak tidur. Mak kita panggil tak apalah kita nak sembang. Allah ni. Takkan kita nak sembang, kita nak tidur. Kita as-sam'u wa ta'ah. Kita dengar dan kita taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umat Yahudi Nasara. Sami'na wa asayna. Kami dengar, kami lawan. Kita umat Nabi Muhammad beriman, dengar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, dengar. Kutiba alaikumusiyam. Hari ni kita garang sikit, bukan boleh melawak ini. Sebab bangun awal, betul Pak? Bangun awal makan sahur, mengatuk. Kalau kemas ke mengatuk habis ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditulis, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan, diwajibkan ke atas umat yang terdahulu sebelum daripada kamu. Puasa ni bukan kita saja, depa pun puasa. Depa tu siapa? Bani Israel. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang bertakwa. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ayat ya ayyuhallazina amanu, dia ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama, cuma saya lupa nama dia. Kitab tu dia, tajuk dia kitab ya ayyuhallazina amanu. Nama kitab. Nama kitab tu ya ayyuhallazina amanu, sebab dia ambil semua ayat Quran yang berkaitan ada mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Dia ada dua sahaja. Bila ya ayyuhallazina amanu, dia ada dua sahaja. Sama ada nak suruh buat sesuatu ataupun nak larang. Dua tu dia akan guna ya ayyuhallazina amanu. Sebab hanya orang beriman sahaja boleh menurut perintah, sama ada suruh atau larang. Yang ni untuk dia suruh. Kutiba alaikumusiyam, difardukan atas kamu puasa, suruhlah ni. Ada ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hak tu larang daripada arak, judi dan sebagainya. Ayat ni sebut kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Asyam ni apa dia? Asyam ialah meninggalkan makan, minum dan persetubuhan. Suami isteri di waktu siang hari bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Satu amal ibadah yang sangat berat. Kalau dalam senarai rukun Islam yang 5 itu, dia bermula dengan syahadatain, kemudian solat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji. Ada 4 ibadah tu dalam rukun Islam. Hak pertama tu syahadah. Hak ibadah ada 4 saja, solat, zakat, puasa, haji. 4 ni hak dalam rukun, hak ni paling teruk. Hak ni paling teruk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa? Sebab dia suruh kita tinggalkan 3 perkara yang menjadi core business manusia. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga bersama suami isteri. Ini perkara yang dicari oleh manusia. Bukan kata manusia, binatang pun sama. Binatang memang dia 3 ni terus dah. Makan, minum, makan, minum, datang tu. Makan, minum, datang tu. Makan, minum, datang tu. Datang tu apa dia? Faham-faham. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita tak makan, minum, ada benda tu. Dalam masa yang sama ada ibadah.
Tiga ni, binatang pun nak, manusia pun nak. Kalau tiga ni tak boleh buat, gali kubur masuk dalam. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila makan pun tak lalu dah, makan pun tak boleh dah, kita suap pun muntah balik, bincang dengan bekho gali kubur. Nak gali sendiri bulan Ramadan ni letih lagi tak puasa pula. Ada buka puasa gali kubur letih dia kata. Tak gali kubur lah bulan masa. Suruh bekho gali. Tak padam buka puasa tak padam. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab apa dah tak boleh makan dah. Manusia ni boleh lagi usaha lagi, kita pakai kabel lagi masuk ke dalam tu. Boleh hidup, mak saya duduk sebulan lagi. Duduk makan susu tiap-tiap hari. Saya duduk bagi susu. Malam bagi, siang pun bagi. Tahan 3 bulan. Lepas tu meninggal. Kalau binatang 2-3 hari, bagi hari pertama nampak tak makan dah makanan, esok bagi tak makan lagi, 3 tengok tak makan, hari keempat tu memang gali kubur tak dia. Mapuh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sama juga kalau seksual tak dapat tu, gali kubur juga dah. Haduk kena menyakit ni lebih-lebih lagi kencing manis tu, natang tu tak boleh nak pakai dah. Tak ada guna hidup tu aja. Gali kubur masuk dalam kamu sendiri. Tak ada mana hidup. 3 ni. Sebab tu kita kerja atas dunia hari ni bukan nak benda lain sangat, dia 3 makan minum tu ya. Sebab tu pergi cari makan di mana, tuan ni cari makan di mana, sebut cari makan, dia tak sebut kerja. Kerja tu biasa, dia guna simbolik, cari makan di mana, mana kerja di mana. Mana kerja tu untuk makan, tiba-tiba tak boleh, ni berat ni. Dah tak bagi benda lain tak apa lagi, tak bagi makan minum, berat. 3 serentak manusia suka tak boleh. 13 jam daripada subuh sampai ke maghrib, malam baru boleh. Tu pun malam tak boleh nak makan banyak, lebih-lebih lagi hak jadi tu imam, dia makan sikit lagi dia nak jadi imam, mengantuk lah macam-macam. Balik tarawih tak lalu dah tu. Adi imam tiap malam lagu tu lah, tak makan kuat. Dia turun tubuh tu banyaklah sikit kilo dia tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, berat, paling berat. Tinggal larang 3 ni dalam tempoh 13 jam, berat. Lepas tu solat ustaz boleh makan kah? Solat boleh minum kah? Solat boleh setubuh kah? Jawapan dia tak juga. Tapi solat berapa minit? Solat memang tak boleh makan, batal solat. Solat memang tak boleh minum, batal macam puasa kah? Solat memang tak boleh setubuh, memang batal. Tapi solat berapa minit? 5 minit. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Allahu Akbar, takbir, terima dia takbiratul ihram, maka diharamkan dia buat sesuatu yang boleh sebelum dia takbir. Mana sebelum takbir boleh makan, bila takbir tak boleh makan. Sebelum takbir boleh minum, bila takbir tak boleh minum. Sebelum takbir boleh setubuh, bila takbir tak boleh setubuh. Tapi berapa lama? 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu 5 minit. Tak teruk. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, haji tak boleh. Tapi bukan semua tak boleh setubuh. Bila kita niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, ataupun nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kita dalam ihram. Dalam ihram ni hak 3 ni, 1 tak boleh setubuh. Unta kita ada dam. Makan minum boleh. Dalam ihram boleh makan, boleh minum, tak boleh setubuh. Jadi bila 3 orang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bermakna hak paling teruk dalam 4 ni, dalam rukun puasa. 3 tu tak boleh serentak 13 jam, bukan 3 minit. Sebab tu dia sebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas umat yang terdahulu daripada kamu. Sebab Allah tahu puasa ni ibadah yang berat, yang tempoh dia lama meninggalkan makan minum, maka Allah sebut orang dulu pun puasa juga sebagai satu keringanan, sebagai satu motivasi yang kata kamu orang dulu boleh puasa, takkan kamu tak boleh. Sebab tu dia sebut orang dulu pun kena puasa. Memang umat Nabi dulu daripada zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Isa puasa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dan tidak ada dalam sejarah manusia yang berpuasa ini sampai dia mati, sampai dia sakit ternak, tak ada. Sebab tu Allah sebut seperti mana yang umat terdahulu daripada kamu pun puasa. Jadi jangan takutlah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab ada orang buka jalan dah.
Kita kalau masuk dalam hutan, nampak hutan tak ada jalan, kita takut nak masuk. Tapi bila kita masuk hutan, ada jalan orang buat, orang tebas. Mana orang lalu dah. Bila orang lalu dah, kita pun ikut lah. Jadi bermotivasi untuk kita nak pergi, sebab kita rasa ada orang lalu, tak ada masalah, jalan. Itu maksudnya. Sebab tu Allah sebut sebagaimana umat terdahulu. Siapa umat terdahulu? Yahudi Nasara, Bani Israel. Ya, Nabi sebut, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qila ya Rasulullah man hum? Ahumul yahud wan nasara? Qala na'am. Qala faman. Nabi kata, kamu akan ikut jejak langkah orang-orang terdahulu daripada kamu. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Sehingga kalau mereka masuk lubang biawak sekalipun, kamu akan masuk juga. Sahabat kata, adakah mereka orang dahulu itu Yahudi dan Nasara? Nabi kata, faman. Ya, siapa lagi kalau bukan mereka? Makna Bani Israel sebelum daripada Nabi Muhammad, Nabi-Nabi semua Bani Israel. Dan mereka difardukan puasa. Jadi kamu jangan takut, tidak ada yang mati, tidak ada yang sakit. Bahkan hak mati sakit ni bukan kerana puasa, kerana terlebih makan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hujung dia, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu keluar daripada bulan Ramadan nanti jadi orang-orang bertakwa. Jadi hak kita duk buat lah ni takwa lah. Nah, buka puasa ikut sunnah pula, tepat masa waktu, buka puasa, bismillahirrahmanirrahim, buka puasa. Kita dialog start ni mudah, kita ikut radio kita, buka radio Allahu Akbar, bismillah. Sebab radio dia berpandukan zon 1, kita zon 1. Nah, aluk start, pokok sunnah, apa dia satu lagi pada belah canlon apa dia, Guban pasu. 3 ni zon 1. 3 ni Allahu Akbar buka. Balin tak masuk, Balin tak masuk. Balin 7.31 dia wari. Dia tunggu hak radio lambat tak boleh. Nabi suruh buka segera. Segera tu masuk je buka. Hak baling nak ikut hak zon 1, dia 7.31, kita 7.32. Lambat seminit, lambat dah, tak ikut sunnah dah. Saya balik-balik pun ni, tanya mak tu pukul apa? 7.31, kita nak buka ni. Tak ikut 7.32 lah. 7.31 dia bodoh lambat lah. Tuan-tuan muslim dan muslimat tu mana dia segera ikut sunnah. Ni buat besar ikut sunnah. Tepat, besar. Buka baca bismillahirrahmanirrahim. Itulah doa makan. Lepas bismillah buka, minum ayat sikit, baru kita baca doa tu. Sebab doa tu disebut dalam kitab hina yuftir, ketika berbuka. Bukan sebelum buka, bukan selepas buka, dia ketika ni kita makan dulu, minum dulu, baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin zahabaz zama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, lepas tu kita solat maghrib. Hak sempat pergi masjid, pergilah. Hak tak sempat solat di rumah seorang pun boleh, jemaah dengan bini, anak-anak boleh. Kalau sempat buat, mereka tak kalut kok dapur. Lepas tu kita standby. Lepas tu standby mandi-mandi ataupun mandi tadi sebelum buka, kita pergi masjid. Di masjid kita akan solat isyak berjamaah. Lepas tu kita akan solat tarawih. Lepas tu disambung dengan witir. Ada masjid hak ada tazkirah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Lepas tu balik, lepas tu tadarus. Ada yang tadarus, ada yang tidur terus, ada yang balik rumah, tidur terus lah. Hak di masjid tadarus. Lepas tu pagi esok bangun pula awal sikit pukul 5. Sebelum sahur boh dulu, tahajud sekurang-kurang 2 rakaat. Lepas tu sahur, lepas tu pergi masjid solat subuh, lepas tu baca Quran. Lagu tu lah hidup orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dia tak teringat dah nak pergi kot lain, buat ibadah. Itulah cara hidup orang bertakwa. Mudah-mudahan kamu dilatih selama 30 hari ataupun 29 hari. Kamu kan keluar nanti jadi macam tu jugalah esok. Nah, jadi macam apa hak kamu buat dalam Ramadan, buatlah balik di bulan seterusnya sampai Ramadan akan datang. Confirm kamu jadi orang bertakwa. Itu tujuan puasa. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang boleh dibilang dengan jari.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ayat ini turun masa zaman permulaan Islam. Ramadan tak difardukan puasa lagi. Waktu itu wajib puasa 3 hari saja. Tu ayyaman ma'dudat, hari-hari yang boleh dibilang dengan jari 3 hari. Kata Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya, 3 hari itu pun bukan berturut-turut. Dia hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30. 3 hari. Hari ke-10 puasa wajib, tak dosa. Hari ke-20 berdosa puasa. Hari 30 puasa. Kalau hari itu 29, puasa 29 lah. Sebab bulan Hijri ni 2, sama ada 29 atau 30. Dia tidak ada 28 macam bulan ni 28 esok habis ya. Tiba-tiba minggu depan 1 dah terkejut itu sebab kurang 2 hari. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada yang 31 macam Ogos, Julai dan sebagainya. Hijri 2, 29, 30. Makna kalau hak 30, 10, 20, 30. Hak 29, 10, 20, 29. 3 hari ya? Wajib. Nah, wajib puasa. Sehinggalah puasa Ramadan baru hak 3 tu berhenti. Hak wajib puasa Ramadan 30 ataupun 29. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ayyaman ma'dudat, sikit saja, bukan sepanjang tahun, sikit. Baik, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka sesiapa dalam kalangan kamu yang sakit atau dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia ganti hari lain. Hak ni akan disebut sekali lagi selepas daripada ini. Maka hak pertama ni wajib dia buka, bukan sunat, bukan harus. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam musafir, maka dia kena ganti bulan hari lain. Masa dia musafir, masa dia sakit, ini bukan Ramadan lagi, hak 3 hari. Nah, dia kena wajib dia buka. Wajib dia buka dan dia ganti pada hari dia tak sakit dan hari dia tidak musafir. Hak ni peringkat awal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi tu rukhsah hak sakit dengan musafir sebab dia berat. Sakit berat juga, aku tak makan tak minum takut bertambah sakit. Hak musafir pun kalau tak makan tak minum takut dia lapar, dia dahaga, maka wajib buka. Jangan wajib buka masa ni. Nah, nanti gantilah bila kamu dah tak sakit, sihat. Bila kamu dah tidak musafir, gantilah 3 hari tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu pula, yang kaya tapi dia tak nak puasa, dia boleh buat pilihan, dia bagi makan orang miskin. Ini hak peringkat awal. Allah tak beratkan, dia tak beratkan. Makna kalau hang kaya, duit banyak, hang tak nak puasa boleh, tapi kena ganti dengan 1 cupok bagi makan orang miskin. Fidyah nama dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, makna hak kaya okey hak kaya tak puasa, betul tak Faiz? Kalau Faiz puasa kalau Faiz puasa kada boleh pilih kan? Kaya boleh pergi makan, miskin nak pergi makan tak ada duit, dia orang pergi makan, dia kena puasa. Pilih mana? Kuat tengok muka tahu dah tak puasa lagi. Melawak lama tak melawak dah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, boleh pilih. Nah, untuk alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa, bagi makan orang miskin ni 1 cupok. Sehari kita tak puasa, ganti dia 1 cupok. 1 cupok hari ni lebih kurang kalau zakat Kedah RM4. Mana kalau mak kita tak boleh puasa 10 hari, 40. Nah, aku tak boleh puasa 30 hari, 120, bayarlah. Bagi pada orang miskin, fakir miskin sahaja. Fidyah hanya pada fakir miskin. Dia 2 tu, asnah dia 2 je. Asnah zakat hak 8 tu tak boleh pakai semua, dia pakai 2. Hak 6 lagi tak boleh. Bagi hak 6 lagi bukan hak fakir miskin, tak sah, kena bagi mula. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, secupak. Tapi Allah sebut faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, tapi kalau dia nak tambah boleh. Mana secupak dia nak bagi 2 cupak lagi elok, nak bagi 3 cupak sehari lagi elok, dah dia kaya kan. Hari ni pun zakat fitrah pun 9, 15, 23 tengok. Nak hak sah tu 9 tu sah dah, tapi hak nak bagi elok lagi faman tatawwa'a khairan fa huwa khairullah. Buat 13, hak 15. Nak elok lagi buat 23. Fazi dah 2 orang dah. Kita dengan bini 23 dah, baru 40 naik.
Hak anak bercerai tak tu tak apa lah, 12 orang anak nak buat 2 3 mapuh lah. Hak tu buh 9. Tak faham lagu tu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sesiapa menambah amalan sunatnya itulah lebih baik. Jadi hak wajib 9 contohlah hak zakat. Hak wajib 9, mana hak 15 dengan 23 tu pilihan. Tambah lagi banyak pahala. Kita 2 orang saja buat hak 23, jangan nak pergi 9 orang panggil kedekut tak hidung masa ini. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tetapi kalau kamu puasa itu lebih baik. Hak orang kaya tadi dia ada pilihan, dia boleh puasa dan dia boleh bagi makan orang miskin kalau dia tak nak puasa. Quran sebut di hujung wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tapi kalau kamu pilih puasa walaupun kamu kaya boleh bagi pada orang makan, tapi kamu kalau pilih puasa lebih baik, sebab puasa itu lebih baik daripada tak puasa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, gitu. Jadi bila kita sakit, bila kita musafir, kita akan ada ayat selepas daripada ini kita akan kupas. Tengok dulu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan. Syahru tu bulan. Syahrul Khan bulan Khan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu allazi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan padanya Quran. Quran itu hudan linnas, sebagai panduan hidup, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin, dan keterangan-keterangan minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, dan juga membezakan antara yang hak dan batil, yang salah dan yang betul. Jadi bulan Ramadan ini di antara keistimewaan bulan Ramadan, hak kita duk minta wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan tu. Nah, sampaikan kami hidup di bulan Ramadan 3 kali. Amin, amin, amin. Kita pun tu imam wa ballighna Ramadan, kita pun amin. Lah kali bila masuk Ramadan tu imam mati, kita sampai. Dah tu imam 80. Nah, wa ballighna Ramadan, kita amin, kita muda hari. Hari 29 hari tengok anak bulan mati tu imam. Kita boleh masuk sampai 9 hari ya. Tak apalah, dia tolong doa, kita tolong amin. Kita dapat, dia tak dapat, nak macam mana sampai aja. Nah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam bulan Ramadan pun ada orang mati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, minggu lepas, minggu ni ya. Di Pumpung tu ada 2 kejadian yang berturut-turut. Yang pertama berlaku malam juga. Nah, malam mati dalam sungai depan kedai Fikri nasi kandak tu. Dia kerja situ. Tapi dia ada sawan. Sawan ni bahasa lah ni lah, orang dulu panggil gila babi sawan ni. Sawan ni tahu dia apa, orang sawan ni jangan bagi dekat dengan ayat. Dia akan pergi terjun dalam sungai parit sebab dia panas. Dia jadi tu dah lompat pergi terjun masuk. Nak cari sampai pukul 12 pergi tu mati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bulan Ramadan. Allah nak ambil dia bulan Ramadan bagi tak sampai seminggu. Malam esok pula sebelah sini sebelah saya ni sebelah saya. Hak tu sebelah Yasmin tu belah nu. Hak malam kedua sebelah sini pula, hak malam pertama tu lelaki. Hak malam kedua ni perempuan pula. Orang kok belah tu. Surah Ikhwan, taman damai apa. Dia pergi duduk situ, keluarga dia dapat kesan masa subuh, masa sahur tengok dia tak ada. Tapi dia keluar awal lagi lah. Esok tu orang hak jogging tepi tu, hak jogging tu rasanya Cina. Dia tengok ada mayat terapung. Dia pancing lah, tarik takut hanyut. Sebab air tu dia musim air tak kuat, tarik. Kenal pasti orang sebelah sini, mati juga perempuan. Hak tu dia ada sejarah mental. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak kita di Pumpung tu makan 2 orang. Hak cakap bulan ni lah, tak tahu ngapi nah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Jadi sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bila kita nak niat, kita tak wajib sampai sebut Syahrul Ramadan. Sunat Syahrul tu sunat sebut. Nawaitu Sawmagodin an adai fardi syahri Ramadan boleh, an fardi Ramadan boleh.
Kalimah Ramadan tu wajib sebut dia sebab dia ta'yin. Syahru sunat. Nak sebut syahrul Ramadan boleh, nak sebut Ramadan saja pun boleh dalam niat. Dalam Quran sebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan lain tidak disebut. Ini kelebihan Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Walaupun sekali je disebut. Tapi sebutlah juga. Bulan Rejab tak ada, bulan Syaban tak ada, bulan Zulkaidah tak sebut, bulan Syawal tak sebut, bulan Muharram tak ada. Cari dalam Quran tak jumpa satu ni. Itu kelebihan. Bila sebut dalam Quran ni hebatlah. Tuan-tuan muslim dan muslim, maka dia jadi lebih, dia punya value dia tu naik. Lebih daripada hak sebelah hak ada. Tapi boleh sebut syahrul Ramadan, boleh sebut Ramadan. Sebab ada ulama dia tak bagi sebut Ramadan saja, dia kena sebut syahrul Ramadan. Sebab dia kata Ramadan tu salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak boleh sebut Ramadan saja, sebut Ramadan saja dengan makna nama Allah. Maka sebut syahrul Ramadan baru dia makna bulan Ramadan. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati, itu sebahagian ulama, sebahagian lain dia kata tak apa. Sebab Nabi pun sebut dalam hadis dia, man shoma Ramadan. Nabi tak sebut man shoma syahra Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sebut Ramadan saja. Nah, jadi ada ulama kata tak boleh sebut Ramadan saja, kena sebut syahru. Ada ulama kata sebut Ramadan saja pun boleh, ada dalil masing-masing. Cuma kita nak ambil tahu je lah perbincangan mereka. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi syahrul Ramadan, inilah puasa hak kata wajib satu bulan penuh syahrul Ramadan. Baik, kelebihan dia diturunkan padanya Quran sebagai petunjuk pada manusia, itu tak apalah. Yang tu kita kena pergi minggu depan untuk membahaskan tentang nuzul Quran. Jadi saya tak nak bahas panjang-panjang sebab kita belum nak bahas bab nuzul, kita nak bahas bab puasa dan Ramadan saja. Baik, faman syahida minkum syahra falyasum. Sesiapa yang menyaksikan dalam kalangan kamu asy-syahra, bulan itu yakni bulan Ramadan. Mana dia sebut syahrul Ramadan, hak ni sebut asyahru saja, tak sebut Ramadan. Hak Nabi sebut Ramadan je, tak sebut asyahru. Jadi tiga-tiga tu boleh belaka lah. Nak sebut syahrul Ramadan boleh, nak sebut Ramadan boleh, nak sebut asyahru je pun boleh. Tapi jangan sebut asyahru saja tu, takut dia tukar dengan bulan lain. Baik, sesiapa dalam kalangan kamu yang menyaksikan di sini kata ulama, melihat anak bulan Ramadan, falyasum, maka dia wajib puasa. Satu lagi hak terjemahannya, tafsirnya, sesiapa yang bermukim. Syahidah ni artinya dia bermukim di tempat dia, maka bila dia tengok nampak anak bulan, maka dia wajib puasa. Mana orang hak dalam musafir tak wajib. Macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Faman syahida minkum syahra falyasum, ini membatalkan ayat hak sebelumnya. Hak kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa-siapa yang kaya yang tak nak puasa, dia boleh bayar fidyah saja, dia tak perlu puasa. Bila turun ayat ni, faman syahida minkum syahra falyasum, sesiapa yang melihat anak bulan ataupun yang ada di tempat yang bermukim di tempat dia, maka dia wajib puasa. Hak ni kalau dia mampu pun dia tak boleh dah nak pilih nak bagi makan orang miskin, tak boleh. Wajib puasa semua. Hang miskin ke, hang kaya ke, wajib puasa semua. Ya, ayat ini membatalkan, menasahkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka wajib puasa semua. Cuma perbincangan ulama, ada kata yang wajib puasa ni hak duduk di negeri dia, duduk dalam kampung dia, qaryah dia, tak pergi mana-mana. Tapi kalau dia masa tu dia dalam musafir, maka dia tak wajib puasa. Nanti balik tempat dia wajib puasa. Ini perbincangan lah, saya tak nak panjang-panjang bab ni. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang pastinya wajib semua puasa. Dia tak boleh dah ganti dengan bagi makan. Baik, bila dia membatalkan ayat itu, maka takut terbatal hak faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, takut batal sekali, maka Allah ulang pula. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Hak ni masih terpakai. Hak terbatal hanya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hak tu terbatal. Wajib puasa semua, tak boleh pilih. Tapi hak kalau musafir, kalau sakit, dia masih lagi, walaupun Ramadan dia tak wajib puasa, dia masih lagi boleh untuk dia tak berpuasa dan ganti hari lain. Sebab tu dia ulang dua kali.
Kadang-kadang hak duk hafal tu dia keliru. Hak atas tu lain, hak atas ada faman kana minkum. Hak ni wa man kana maridun, tidak ada minkum. Jadi kadang tu dia bertukar masa duk hafal tu. Dan dia lama tak apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, wa man kana maridun ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia masih lagi boleh, kalau dia musafir dan sakit boleh lagi dia tak puasa, ganti hari lain. Tetapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Imam Syafi'i bagi dia, kalau kita dalam musafir sakit kita lain lah. Kalau dalam musafir ni bagi dia berpuasa afdal. Pada ulama-ulama lain kata berbuka afdal. Mereka semua ada hujah masing-masing. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa berpuasa afdal? Sebab puasa Ramadan tu dia bila kita nak ganti di bulan lain, kita qada di bulan lain, dia qada tu bukan bulan Ramadan. Pahala dia tak sama, tuan-tuan. Puasa Ramadan lain, Nabi sebut man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan, tengok, shoma Ramadan. Sesiapa yang berpuasa Ramadan, artinya berpuasa di bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan, bukan ikut orang puasa. Puasa kerana kita iman, Allah suruh, bukan mak suruh. Hak puasa kerana mak suruh tu ikut, dia bukan iman. Imanan wa ihtisaba, dan perkiraan pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Telah lalu itulah banyak. Sampai bila? Sampai umur kita nu akhir balik yang Lola ni umur kita 60, kita tolak bahagian 15 tahun hak belum akhir balik. 60 tolak 15, 45 tahun. Maka sebanyak 45 tahun dosa kita dihapus. Tu kelebihan yang paling besar. Puasa hak sunat ni paling besar pun 2 tahun, setahun selepas, setahun kemudian itu puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Dia mengkafarahkan dosa setahun dulu dan setahun akan datang, 2 tahun sahaja. Hak ni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa telah lalu ikut umur kita lah berapa, tolak 15 tahun, banyak tulah Allah ampun dosa. Lepas tu kita tak puasa Ramadan, kita pergi ganti di bulan Zulkaidah, kita pergi ganti di bulan Muharram, dia tak sama. Sebab itu Imam Syafi'i kata afdal dia puasa. Musafir pun bukan zaman Nabi tak bawa naik unta, naik kuda, berat. Kita ni musafir kita, dia 81 km daripada Al Ustaz pergi ke ni ya, Butterworth tu tak? Tu pun nak tinggal puasa. Aku katok kepala kan. Nabi terbuka, ada hadis Nabi sebut man syaa falyasum man syaa fa'aftir, siapa nak puasa puasalah, siapa nak buka bukalah. Dia banyaklah hadis itu. Jadi kita khilaf ulama. Dan kita boleh pilih kita hak baik untuk kita. Pas sekadar kita nak pergi 81 km, bukan kita duduk dalam kereta ada aircon dan sebagainya. Kalau kita nak buka puasa, bukan boleh makan, pun kedai tak buka. Kalau kita bawa pun kita bukan boleh pergi makan di wakaf, tak boleh. Orang nampak kita kena jaga bulan puasa. Nama dia bulan puasa. Walaupun kita tak puasa, tapi bulan tu puasa. Jadi kita tak boleh makan depan orang sebab bulan puasa. Kita kena makan dalam kereta, buka tarik rok gitu kan, makan gini. Berat ni. Tak payah kalau bukan teruk pun. Puasa lebih baik tu, sebab kita puasa afdal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu satu. Yang kedua, bila kita tak puasa bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan ni orang pakat puasa belaka, kita seorang tak puasa, kita nak makan pun tak boleh. Nanti kita nak kena qada di bulan lain semua orang tak puasa kan, hang seorang puasa. Berat tau. Ada cikgu tu, saya sebut cikgu lah, tak mau sebut ustaz malu kau orang. Ada cikgu, nah kita buat potluck apa? Bulan Syawal. Dia puasa Syawal, pergi buka je kira. Dia tak tahan daulat. Dia seorang tak makan, orang lain makan belaka. Dia kata tak apa, banyak hari lagi pergi makan. Tu kata bila kita nak puasa bulan lain, kadang tu kita pergi buka, tapi puasa Ramadan jangan buka lah. Sebab dia puasa wajib, puasa sunat tak apa lah, kita buka pun tak apa. Nah, dia tak berdosa, tak kena ganti pun. Hak wajib jangan. Sebab tu kita nak tak sah dah, puasa je lah. Mudah nanti nak ganti-ganti tu payah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, pukul apa hari ngalawat ha? nak biar okey, penutup dah. 751 penutup. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendakkan bagi kamu kemudahan.
wala yuridu bikumul usra, dan Allah tak nakkan kamu susah. Jadi dah kamu sakit, dah kamu musafir, buka lah. Nah, itu kemudahan, tapi atas pilihan kamu lah. Atas pilihan, sebab ini khilaf ulama. Buka boleh, tak buka puasa pun boleh. Kemudian walitukabbirullah walitukmilul iddata, untuk kamu menyempurnakan bilangan. Jadi kamu orang puasa 29 atau 30, bila kamu sakit, bila kamu musafir, kamu tak puasa, bilangan kamu tak cukup. Orang puasa 30, kamu 25 ataupun 27 ataupun 28, maka gantilah balik untuk mencukupkan bilangan itu. Itu maksudnya walitukmilul iddah, bagi cukup balik sama dengan orang puasa, hak kita tinggal tu qada balik. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan untuk kamu membesarkan Allah, bertakbir ini membesarkan Allah atas segala hidayah dan petunjuk yang Dia bagi pada kamu, sampai kamu boleh buat sebulan tu. Nah, Allah yang bagi hidayah dan petunjuk, orang lain tak boleh, yang tak puasa pun banyak. Kamu boleh buat aja untuk kamu membesarkan Allah. Sebab itu kita sunat bila habis je masuk malam raya je, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sunat takbir raya. Ini untuk inilah majoriti ulama. Tetapi ada mazhab Hanafi, tidak. Mazhab Hanafi dia kata takbir raya itu tidak disyariatkan. Dia jauh dengan ulama lain, tidak disyariatkan. Tapi bagi kita Syafi'i dan juga ulama-ulama lain, disyariatkan kita bertakbir raya, berpandukan ayat inilah walitukabbirullah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur dengan segala kekuatan yang Allah bagi pada kamu, dapat menyelesaikan bukan sekadar puasa, dah boleh Quran sampai 30 juzuk, apa dia qiyamul lail ataupun qiyam Ramadan, tarawih pun boleh tiap-tiap malam, walaupun ada yang buat 8. Nah, buat 8 cuma saya nak pesan je, buat 8 buat di tempat masjid surau, hak buat 8 tak apa lah. Ataupun kita buat di rumah sendiri, kita tak sempat nak pergi, kita balik bazar Ramadan, kita duduk menjaga, kita balik tu lewat dah, masjid dah separuh dah, kita nak pergi tak dan, kita buat sendiri tak apalah, buat 8 di rumah. Kita tak larat masa kita balik tu, kita tidur dulu, kita bangun pagi esok. Dia bukan wajib buat bahagian awal malam, afdal buat awal malam saja. Kita tak larat, kita tidur dulu, pagi esok bangun pukul 5, buatlah 8 setengah jam siap. Han baca pendek sudah, jangan baca 1 juzuk 1 rakaat. Faham tak? Tapi hak buat dengan Tok Imam 20, buat 20 lah. Baru dia dapat pahala satu malam penuh puasa. Kita buat pukul 9 sampai 10.30, 1 jam setengah. Allah bagi pahala 7.32 sampai 6.24. 1 malam penuh. Dekat 6 jam lebih. Buat 1 jam setengah, pahala 6 jam lebih. Kalau kita nak buat sendiri daripada maghrib sampai subuh, nak qiyam mulai, kita tak larat. Kita buat 1 jam setengah dengan Tok Imam saja, kemudian pahala Allah bagi maghrib sampai subuh. Rugilah kita balik. Kalau imam 8, kita 8, dia syarat dia mula dengan imam, habis dengan imam. Baru dapat. Jadi hak imam 20, kita 8 tak dapat. Nah, dia tak dapat pahala penuh, jadi rugilah, sebab kita bulan Ramadan sahaja. Bulan lain mana boleh ada tarawih hanya bulan Ramadan. Jadi rugi kita duduk balik. Jadi hak 8 dia gini, bila habis 8, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Tengok belakang pun jangan, tengok depan. Tengok depan. Tengok belakang orang bangun, tengok kiri kanan orang bangun, tengok depan. Hak depan tu tak bangun lah. Tapi kita tambah lagi 2, lepas tu tambah lagi 2, lepas tu dia rasa kalau dia tinggal rugi ni. Dia akan terus sampai 20. Dia lagu tu je. Dia kena melepasi benteng 8. Dah lepas benteng 8 tak apa dah. Dia macam nikah 2 ke Pak Ih no? Masa 1 tu payah, lepas 2 dah 3 dah betul. Kaedah yang sama dah. Bagi lepas 8 dah. Masuk 10, satgi tak balik. Macam tu lah. Nah, kita ada masa 20 malam lebih lagi. Jadi kalau iman 20, buatlah 20, jangan buat 8. Nah, okey. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sedikit perkongsian berpandukan ayat Rasul 83 sampai 185 firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, dan juga berkaitan dengan kelebihan puasa Ramadan dan juga sebagainya yang berkaitan. Mudah-mudahan dapat sedikit panduan pada pagi ini untuk kita jadikan panduan untuk kita beramal dengan penuh khusyuk lagi dan penuh sempurna lagi sampailah malam akhir, dan mudah-mudahan kita dapat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan jadi saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.